kedai makan yang menu dia rare dan sedap di Parit. Di Parit, Perak. Di Parit, Perak. Oh, tepi Sungai Perak tu. Tepi Sungai Perak tu dia menu dia. Jom kita tengok lebih dekat. Wajib main sini. Atau lepong-lepong pun segar juga. Segar kena menu ni, geng. Padu nombor 1. Ya, geng, yang ni dia punya killer dia. Kita tengok menu apa lagi yang ada nah. Dia yang ni orang panggil genja. Tu minyak pun boleh bagi sini. Minyak pun bagi Saka ni. Ini pekasam padu. Ya, sampai dah. Menu utama sampai dah. Alhamdulillah, semua dengan sahabat-sahabat tim Panglima. Tu dia. Masya Allah. Menu apa ni, Abi? Ikan apa? Ikan kerai. Ikan kerai steam. Chinese steam. Oh Allah. Aduh lah. Sama dengan tim-tim kita semua di sini. Ya. Patin buah. Patin buah. Allah. Masya Allah, tapi patin buah pula. Apa nak kata? Putih kan, putih gebu. Oi. Oh. Gila-gila lah. Gila-gila lah. Oh, dia barang padu sudah mari. Kerai steam. Kerai steam RM500. RM500. Amin ya rabbal alamin. Jemput makan, guys. Kalau sampai ke Parit, jangan lupa singgah kedai ni makan. Tapi ikan-ikan ni kena beli dekat apa dia nama dia? Yang ni ikan kerai. Pembekal Ikan Sungai Perak. Pembekal ikan Sungai Perak. Yang ni patin buah. Dan ni ni. Jemput makan. Assalamualaikum. Kita nak rasa patin buah, kerai dengan tutup bala. Tak apa, kita makan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa dia? Gila lah. Manis gila Manis gila. Kerai ambil dah. Lembut. Patin buah pun sedap. Paling sedap dalam banyak ikan. Kita potong. Kita ambil boleh kita. Oh. Sedap gila ni. Ikan kerai. Ni temoleh. Temoleh. Patin buah. A1. So dia monster dekat sini. Apa? Tu dia temoleh. Mana boleh. Zoom sikit. Tu dia. Besarnya. Sebab ni Oh, best saya tengok. Besar sungguh.